Kalau tuan ke negeri Kedah, banyak rumah berlantai papan. Bangun sudah, soal pun sudah, sekarang masa dengar jawapan. Tapi sebelum itu, Tuan Berhormat, saya nak alu-alukan dulu. Di Dewan sekarang, kita ada tetamu. Silakan. Datang jauh dari Alor Sena, Berseri, Perlis. 50 orang. Mereka ni dari Pusat Aktiviti Warga Emas Durrani. Orang yang dah pencen lah, tapi punya banyak latar belakang pekerjaan. Selamat datang. Saya juga gembira, sahabat saya dari Seratuk, kesihatannya semakin baik, semakin pulih. Alhamdulillah. Ini betul. Negara kita walaupun dah maju, membangun, tapi masih ada kes-kes di mana penduduknya tak ada sijil lahir dan tak ada MyKad. Itu adalah satu kenyataan. Kalau itu berlaku, kehidupan mereka jadi payah. Nak sekolah, susah. Sakit demam, nak pergi hospital, belanja mahal. Bila saya masuk di kementerian ini, pegawai maklumkan pada saya bahawa ini harus menjadi keutamaan. Saya setuju. Saya ucap terima kasih sahabat saya Larut. Seawal 12 bulan 10 2021 telah pun berunding dengan Kerajaan Sarawak dan akhirnya ditubuh pasukan petugas khas. Saya fikir ini satu keputusan yang betul, cuma tak sempat dioperasikan. Bila saya masuk, saya bincang dengan Ketua Menteri Sarawak, Premier Sarawak, akhirnya setuju. Bermula Julai 2023, keputusan Jemaah Menteri adalah Oktober 2021. Saya laksanakan Julai 2023, pasukan petugas khas ditubuhkan Seratuk. Dan kita tak toleh ke belakang. Semalam saya baru balik daripada Sarawak, mesyuarat ini, yang pertama tahun ini. Ini maklumat terbaru. Pasukan petugas khas ini, tugas dia satu aja. Kumpul semua permohonan penduduk negeri Sarawak yang tinggal kawasan pedalaman, nak sampai kena pergi dengan 4x4, dengan bot, rentas arus deras, kadang-kadang kena sampai dengan helikopter. Dan sehingga semalam, kita kumpulkan 13,224. Pasukan petugas khas ini betul-betul di bawah Jabatan Premier Sarawak. KDN bantu apa? Jabatan Pendaftaran Negara. Melalui inisiatif Mekar, menyemai kasih rakyat. Pegawai tak tunggu di pejabat. Pegawai pergi ke rumah panjang. Pegawai cari orang yang tak ada dokumen. Jadi hasilnya, Julai 2023 hingga Julai 2025, kita kumpulkan 13,224 dan kita dah buat keputusan terhadap permohonan itu 12,509 dan sekarang tinggal baki 715 daripada yang telah kita kumpul. 715. Yang ini kita kena selesaikan juga. Sebab PPK ni ada tempoh hayat dia, expiry date dia, iaitu Julai 2025 tamat. Semalam, KDN dan Kerajaan Sarawak setuju lagi. Kita lanjutkan sehingga 31 Disember 2025. Baik, Seratuk tanya apakah proses permohonan seperti ini terikat dengan birokrasi Putrajaya? Tak ada dah lah. Kalau birokrasi biasa ni maknanya mereka yang tak ada dokumen bawa anak mereka datang. Pegawai tunggu di pejabat. Ini tak. Prosedur baru ni adalah kita cari mereka. Di Sarawak dan Sabah, siapa yang tahu tentang kelahiran, kena pergi daftar dalam tempoh 40 hari. Di Semenanjung dalam tempoh 60 hari. Tapi kerana tempat tinggal mereka jauh, 40 hari itu mereka tak daftar. Jadi PPK ini kita uruskan apa? Kumpul data, proses dan kemudian keluarkan MyKad dan keluarkan sijil lahir. Itu hasil akhir dia. Baik. Di Seratuk, sejak PPK ini bermula, kita dah buat 9 outreach program PPK ni dan juga Jabatan Pendaftaran. Tapi kalau inisiatif ini saja, kita buat 1,117 untuk tahun di mana kita mulakan inisiatif ini, 2023, 236 program, 224, 204 program, 225, 404 program dan kita baru
minggu kedua Januari ni, minggu ketiga Januari, kita dah buat 7 program. Jadi ini menunjukkan seriusnya kita untuk bantu penduduk di kawasan pedalaman yang tak memiliki dokumen ini. Ya. Dan Datuk Yang Pertua, yang ini Datuk, bukan saja berkaitan dengan tanggungjawab moral kita untuk bawa mereka dalam mainstream, tapi juga komitmen antarabangsa kita. Kerana fokus 9 di bawah Sustainable Development Goals, sebuah negara kena selesaikan isu rakyat yang tidak punya dokumentasi, bahkan taraf warga negara. Jadi bila kita berjaya, dia memberikan weightage bahawa negara kita comply atau patuh dengan ketetapan SDG. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Syed Datuk, soalan tambahan. Terima kasih dengan jawapan Timbalan Menteri yang aman panjang lebar. Menteri, bukan Timbalan, Menteri. Saya ada satu soalan tambahan sebenarnya. Untuk maklumat Yang Berhormat Menteri, ramai di kalangan guru besar, khususnya di kawasan pedalaman Sarawak, tidak sedar kan wujudnya undang-undang khas kawin campur dengan pribumi di Sarawak. Di mana kalau salah seorang pada ibu bapa adalah berstatus bumi putera, maka anak mereka juga dianggap sebagai pribumi Sarawak. Soalan saya ini menjurus kepada situasi di negeri Sarawak saja. Persoalannya, adakah KDN dan Kementerian Pendidikan akan menggunakan pendekatan yang diambil oleh Sarawak di mana di bawah Ordinan Tafsiran Pindaan 2022, jika salah seorang ibu bapa adalah bumi putera Sarawak, maka anak-anak tersebut automatik berstatus bumi putera Sarawak dan dalam konteks ini layak mendapat pendidikan seperti warga negara Malaysia yang lain. Sekian, terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih, Syed Datuk. Saya boleh sahkan bahawa isu itu juga ada dibincang di bawah pasukan petugas khas ini. Ada dibincang, ya. Tapi kerana term of reference kita keutamaan adalah menyelesaikan individu tanpa dokumen. Dia bukan soal dia boleh belajar ataupun tidak di sebuah universiti. Because Sarawak ni dia title DK. Ya, DK. Sebab kajian Sarawak sekarang banyak bagi inisiatif yang menarik, bahkan pendidikan percuma dan sebagainya. Jadi rakyat Sarawak sangat memerlukan status K itulah. Tapi bila kita buka 13,000 tutup makluman 100, isunya pelbagai. Dia bukan saja soal tanpa dokumen pengenalan diri ataupun pemegang ataupun tak ada sijil lahir. Dia juga tiada dokumen kelahiran langsung. Kadang dia datang, dia lahir di Sarawak, sebelah je Kalimantan, tapi dia mohon status K Sarawak. Itu tak boleh kita tengok. Ada juga yang kategori My Khas. Tarut tahu My Khas ni adalah satu kaedah ikhtiar sementara. Dia tak ada dokumen apa langsung. Kita bagi dia kad hijau dulu. Dia cari parent dan sebagainya. Tapi kalau isunya adalah akses kepada pendidikan, apa kita buat? Tahun lepas, kita buat kerjasama dengan Kementerian Pendidikan. Dalam mainstream pendidikan sekarang ada 12,000 pelajar yang sudah pun bersekolah, tapi tak ada dokumen pengenalan diri. Jadi kita bantu selesaikan. Dan bila kita seremonialkan, kita tanya, kakak, kenapa tak daftar? Saya tak tahu. Kakak, kenapa tak daftar? Suami saya masuk penjara. Kakak, kenapa tak daftar anak? Suami saya masuk pusat dadah. Kenapa tak daftar? Saya tak ada duit. Menunjukkan bahawa masih ada lagi poket dalam masyarakat kita ni, segmen yang tak ada maklumat bahawa tanggungjawab mendaftar kelahiran segera itu adalah satu keperluan utama. Jadi kita selesaikan tahun lepas melalui inisiatif ini. Dalam 12,000 itu, Syed Datuk, termasuk juga di Sarawak. Ya, kita permudahkan hak mereka untuk mendapat pendidikan dalam arus perdana. Terima kasih, Syed Datuk.